tak kenal dengan Datuk Seri Dr. Hajah Hasmida atau lebih dikenali sebagai Datuk Vida? Alah, Datuk Vida kuputih-kuputih tu lah. Yang tak kenal dengan Datuk Vida ni, sasalah dia tak ada TV kat rumah atau memang jenis yang tak tengok TV. Yelah, kalau tengok mana-mana program, asyik dia je yang sponsor. Kalau tengok sebelum dan selepas iklan, memang dia dululah yang kita akan tengok dengan baju bling-bling dia tu. Antara produk-produk Datuk Vida yang paling popular ialah Pamoga, Kuputih Skincare dan yang terbaru Millenia. Tapi baru-baru ni satu Malaysia gempar dengan produk Datuk Vida yang mengandungi merkuri. Singapura dan Brunei pun dah ban produk dia tu. Yelah, bahaya kot. Merkuri boleh menyebabkan keguguran rambut kepada pengguna. KKM pun telah mengesahkan yang produk tu mengandungi merkuri yang tinggi. Peliklah, macam mana produk dia boleh lepas dekat pasaran kalau sah-sah dah ada merkuri yang tinggi. Baru-baru ni Datuk Vida baru je balik dari melancong. Melancong kat Europe you all. Dengar-dengar dia buat rancangan baru dengan Astro kat sana. Kalau tengok Instagram dia, seakan jalan pusing-pusing Madrid, Paris, Barcelona, London. Sambil dia jalan-jalan, dia pergi tengok keadaan stadium pasukan bola kat sana. MJ pergi Barcelona, Datuk Vida pun nak. Datuk Vida siap tour kat bilik persalinan tim Arsenal lagi. Banyak duit senang lah kan. Kalau kita tengok Instagram dia, shopping sakan weh. Butik LV siap bagi 2 jam extended hours untuk private session dia. Dia pergi Prada dan Miu Miu, borong sampai 16 handbag. Dia beli handbag macam beli ikan kat pasar je. Betul lah hai badan. Api kan, dulu cakap tak suka Prada, tapi sekarang borong Prada pula. Asal tak borong dekat Hermes je? Satu beg Prada baru berapa ribu. 16 beg Prada baru dapat sebiji Hermes. Bajet lari lah tu. Yelah, lepas kes produk-produk dia kena ban. Kot-kot lah nak berjimat kan. Tapi itulah duit dia. Biarlah dia, dah mampu. Kita mampu tengok je lah. Jangan lupa dapatkan aplikasi dan muat turun Oi Jom di Google Play sekarang.